Barang dah sampai. Meter. Kita unboxing dulu. Okay, barang dah buka. Tapi kemek lah. Sini ada kemek lah. Mungkin orang sini dia baling. Minta jangan pecah lah. Cek dulu. Okay, ini meter dia. Okay, meter sampai dalam keadaan yang baik. Okay, ini belakang dia. Nanti saya pasang, nanti saya buat video. Mungkin dia plug and play je. Sebab dia jenis soket ni. Nanti saya buat video pasang dia. Sekian lama tunggu, 2 minggu tunggu ni. Nanti kita tengok hasil dia. Next video. Okay, sekarang saya nak pasang ni lah. Meter baru ni, meter digital. Baru sampai hari ni. Okay, ni asal. Okay, ni asal. Okay, ini yang baru. Okay, ini yang baru. Kalau tengok ni macam dia plug and play soket dia, tapi ni wire ni saya tak pasti wire untuk apa ni. Yang merah dengan biru ni. Nanti kita cuba test dulu. Tengok ada function, ada guna tak yang apa ni, yang wire tadi. Macam ni. Kita tengoklah. Ini ada function tak, kita test dulu. Okay, ini yang asal, yang jenis jarum. Ni meter baru 7,000. Baru lepas servis. Okay, ini kena buka. Ini kita kena buka. Ini buka. Ini pun buka. Ini rasanya kena buka semua ni. Kena buka semua ni. Okay, nanti kita tengoklah macam mana. Perlu buka ketat ni. Ini kena buka. Nak cabut dia punya meter ni. Okay. Okay, nanti kita sambung. Okay, kita try tengok. Tapi tak pasti dah kalau boleh nampak. Macam mana nak set jam dia ni. Oh, dia button sini. Tapi jam ni saya tak pasti macam mana nak set dia ni. Nanti kita cuba try. Kita tengok macam mana hasil dia. Okay, ini meter original. Okay, kalau ikutkan meter original dengan yang aftermarket ni, dia sama je. Cuma dia ada lebih dua ni. Dia ada lebih dua wire ni. Yang lain sama. Kalau nak ikutkan ini minyak. Ini untuk meter minyak. Ini semua lampu ni. Ini lampu. Okay, lampu. Ini semua lampu. Ini lampu. Ini lampu. Ini lampu. Okay. Ini apa? Ini segena ni. Ini lampu segena. Buff mentol segena. Ini lampu tinggi. Ini untuk apa, mentol engine. Lepas tu ni eco. Lepas tu yang ni okey, ni mentol untuk meter ni lah, dalam ni lah. Kalau tengok ni sama je. Okey, sama je. Okay, nanti kita try tengok hasil dia. Tengok dia plug and play ke atau dia kena buat sikit tambah. Tak pasti wire apa ni. Yang dua ni. Okay, kita sambung. Okay, dah siap pasang. Okay, pasang dia memang plug and play. Yang lain ni semua soket semua sama. Cuma yang ni saya tak usik lah.
Dua ni saya tak usik. Nanti ini saya tape lah nanti. Ini saya tape. Okay, saya tape. Nanti kita tengok dia punya meter ni function tak function. Kalau tak kalau antara ni nanti kita hantar kedai lah, mungkin suruh dia buat. Dia plug and play je, soket dia sama je. Dua soket ni, cuma ini je tak pasti mana. Kalau nak buka dia ni ni kedua ni kena buka. Lepas tu ini meter ni. Ni kabel meter dia. Okey, baru siap pasang. Okey, saya pasang ni waktu malam Mungkin hari Ahad saya akan buka balik, akan buat video yang lagi jelas lah. Ini tak berapa nak jelas sangat. Okey, ni dah siap pasang. Cuma dua wire tu saya tak ada usik lah. Saya terus pasang soket yang ikut asal. Okey, ni hasil dia Okey, ini hasil dia. Okey, cantik. Kalau nampak lah dia kat kabel. Dia ada bacaan bateri, ini minyak, ini jam. Jam ni saya tak tahu nak macam mana nak setting dia. Ni dia ada button. Tak tahu apa button ni untuk fungsi dia. Tak pasti juga sebab barang baru. Okey, kita cuba test signal. Ini nak jates orang ni kat air lah. Okey, signal ada belah kiri. Okey, belah kanan pula. Okey, ada belah kanan. Kita cuba start. Okey, ni lampu. Cuba lampu tinggi tengok. Okey, ada. Okey, nyala tu. Tu tinggi. Ada. Ni minyak full. Okey, ni jam lah, cuma tak pasti nak setting dia macam mana. Nanti saya buat video time jalan. Susah sikit ni sebab ada budak kecil ni mengacau. Si awal donde ni janganlah tekan tu. Kepala anak ni kacau betul.